29 Februari 2024 adalah turning point saya lah. Saya memilih daripada pertahanan negara kepada keselamatan makanan. Dia lebih kurang sebenarnya. Dia untuk negara juga, cuma di laluan dan cabang yang berbeza lah. Saya memilih cabang perkhidmatan ataupun cabang industri keselamatan makanan ini disebabkan oleh saya ingin menambah pendapatan lah. Itu satu. Kedua, saya ingin menyumbang juga kepada kita punya food security. Yang mana saya sedar food security merupakan isu yang makin meruncing dan makin timbul lah awareness tu di kalangan masyarakat di Malaysia. So saya memilih keselamatan makanan, jurusan ataupun lebih mendalam lagi adalah dalam cabang peternakan kambing dan baby ni. Disebabkan oleh di dalam dasar agro makanan negara, kita dapat lihat kita punya SSR ataupun self sufficient ratio kita untuk kambing dan baby hanya 10.7%. Jauh sangat untuk mencukupi permintaan tempatan. So kita nampak itulah satu masalah kepada kita. Namun ini juga membuka satu ruang baru untuk generasi muda berkecimpung dengan lebih gigih di dalam industri peternakan ruminan kecil. InsyaAllah. So saya di media leader ni, saya dah terbiasa mendengar arahan, mendengar nasihat, mendengar perintah, dan saya sebagai ketua untuk delegate lah. So waktu yang saya berhenti ni lah, saya di peringkat yang dah biasa dengan menguruskan program, projek dan sebagainya. So dari segi kerja tu saya tak ada masalah. Malah idea-idea dalam ketenteraan tu saya mau masuk dalam bidang pertanian. Saya menggunakan prinsip asas perancangan peperangan untuk digunakan untuk peternakan. Ada 10 prinsip yang mana saya memang implement 100% dalam peternakan saya.